Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Faris Official. Okay korang, hari ni aku nak share kepada korang semua 2025 dah makin pupus. Okay, Gunung Galang di Ipoh Perak. So jangan cakap negeri Perak adalah negeri yang kaya. Jangan cakap negeri Perak adalah negeri yang penyumbang. Sebab apa saya cakap macam tu? Pertama, kalau kita tengok makin lama bukit makin lama ditarah oleh toki-toki Cina babun ni. Okay, kekayaan hasil negeri banyak cakap. Sesi belanjawan, RMK, rancangan Perak, rancangan pelbagai-bagai rancangan. Mereka kata hasil-hasil negeri akan disalur terus kepada rakyat. Hakikat rakyat tak kaya. Hakikat peluang pekerjaan makin kurang. Hakikat banyak jalan-jalan yang berlubang di Ipoh Perak. Jadi di mana kalau kata korang kuari ni membuat bubble macam-macam. Kalau kita tengok jalan di negeri Perak hampir 101%. Okey. Kalau nak dengar cerita pembohongan oleh pihak JKR ni, sebenarnya diorang cakap setiap tahun saluran peruntukan berjuta dan berbilion setiap tahun apabila perbahasan belanjawan, tak kisahlah rancangan Malaysia ke rancangan Perak ke. Dah 2025 masih lagi jalan raya teruk seperti muka-muka beruk-beruk yang di dalam Dewan SUK. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat sedih kalau kita tengok negeri Perak adalah negeri yang mempunyai peluang pekerjaan yang sedikit. Okey, yang sedikit sangat. 2025 ni semakin pupus dan kekayaan menyumbang kepada Cina-Cina babun yang ada di negara ini. Okey, bukanlah saya nak main bangsa, tapi kalau korang melihat sendiri, anak-anak Melayu semakin lama semakin mundur. Okey, dengan kekayaan bodoh mereka ni. Okey, setiap tahun bila dalam Dewan SUK, Dewan Perbahasan, mereka kata negeri Perak adalah negeri penyumbang keluaran dari negara kasar atau dipanggil KDNK, peratus demi peratus. Tapi masih 2025 gaji di negeri Perak semakin rendah. Makin rendah dan juga peluang pekerjaan tidak nampak. Malahan banyak bangunan-bangunan terbengkalai, banyak sektor-sektor kilang yang semakin tutup. Okey, bukan kita nak cerita benda ni cerita dongeng, tapi malahan korang sendiri pun tahu. Korang sendiri pun boleh nilai setiap negeri kalau membangun tak membangun. Ada orang yang pernah bercakap dengan aku, mereka kata jangan kecam bukit-bukit ni, sebab bukit-bukit ni untuk menyumbang, nak buat tar jalan, nak buat marble, nak buat bumper kat rumah kau. Kalau kata tak ada kuari, macam mana dia orang nak buat marble? Banyak lagi sebenarnya teknologi boleh dibelajar di luar negara sana. Apa guna anak-anak belajar di luar negara, balik ke Malaysia mempunyai pakar-pakar seperti orang kata dapat pelepasan PhD, dapat diploma. Suruhlah mereka buat satu kaedah yang baru. Daripada merosak alam sekitar, lama-kelamaan akan menjadikan gempa bumi, lama-kelamaan akan jadi banjir. So siapa yang menerima hakisannya adalah kita di bawah. Ada esko nak tolong, semua wayang saja. Bila raya semua macam katak lompat. Cari rakyat bawah, tunjukkan korang ni perhatian sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya. So korang nilailah sendiri macam manalah sangat-sangat teruk di negara kita sendiri sebenarnya. Itu saja saya punya perkongsian saya. So renung-renungkan kepada anak-anak muda di bawah sana, korang kena nilai sendiri, okey? So itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit kita semakin lama semakin pupus. Okey, hakisan perangai manusia bodoh ni, lama-lama kita di bawah akan menerima kisah seperti banjir dan gempa bumi. Cukup-cukuplah kalau kita tengok di Thailand, gempa bumi secara tiba-tiba. Tunggu masa di negeri kita pula akan kena. Okey, so benda ni korang jangan anggap benda ni seperti tak penting, tapi penting pada kita. Sebab benda ni makin lama, akibat kerosakan manusia bodoh ni mengkayakan Cina-Cina babun di negeri ni. Okay, korang renung-renungkanlah. Aku bukanlah nak cakap apa, tapi aku sedih melihat kalau kita tengok banyak bukit-bukit yang ditarah, mereka kata untuk hasil negeri, tapi malahan rakyat sendiri makin lama makin mundur. Okey, yang kaya siapa? Yang kaya Cina. So korang renungkanlah. Okey, perkataan aku berulang-ulang kali ni, siapa yang tak ambil penting, lantak korang lah. Yang ambil penting, terima kasih banyak kerana korang mengkaji benda ni. Itu saja, sekian. Assalamualaikum. Renung-renungkanlah saya punya percakapan ni kepada korang semua. Kalau korang rasa korang lebih pandai, korang fikirlah sendiri. Okey, kalau betul benda ni akan dikembalikan kepada rakyat,
Aku rasa rakyat Perak tak lari daripada negeri untuk cari peluang pekerjaan di luar sana. So renung kalau korang. Bye bye.